Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Selamat datang ke podcast kami yang membincangkan isu semasa dari perspektif anak muda. Pada episod kali ini, kita akan membincangkan satu topik yang sangat menarik, iaitu generasi Z dan patriotisme masih relevan atau tidak. Jadi sebelum itu, mari kita memperkenalkan moderator dan juga ahli-ahli panel kita pada hari ini. Yang pertama, saya moderator Muhammad Ashraf bin Muhammad Isri. Yang kedua, panel utama kita. Dan saya Muhammad Ahmad Danish bin Fariza. Saya Ahmad Muslim bin Rozmang. Dan saya Muhammad Dia Usyakir bin Abdul Majid Taha. Seperti yang kita tahu, patriotisme merujuk kepada semangat cintakan negara serta kesanggupan untuk mempertahankan kedaulatan dan keharmonian tanah air. Dalam konteks Malaysia, semangat ini sering dikaitkan dengan perkara seperti penghayatan rukun negara, sambutan hari kebangsaan serta peranan rakyat dalam membangunkan negara. Namun begitu, timbul persoalan dalam kalangan masyarakat hari ini. Adakah patriotisme masih kuat dalam kalangan generasi Z atau adakah ia berubah mengikut perkembangan zaman dan teknologi? Untuk membincangkan isu ini dengan lebih mendalam, saya ditemani oleh ahli-ahli panel. Baiklah, tanpa melengahkan masa kita, mari kita mulakan perbincangan kita. Soalan pertama yang di mana saya ingin tujukan kepada Aiman. Pada pendapat anda, adakah semangat patriotisme dalam kalangan generasi Z masih wujud pada hari ini? Dan bagaimanakah generasi Z menunjuk rasa cintakan negara mereka? Silakan. Terima kasih Ashraf atas soalan tersebut. Pada pandangan saya, semangat patriotisme dalam kalangan generasi Z sebenarnya masih wujud, tetapi cara ia ditunjukkan mungkin berbeza berbanding generasi dahulu. Jika kita melihat generasi dahulu, patriotisme sering ditunjukkan melalui perkara seperti menyertai sambutan hari kebangsaan, menyanyikan lagu patriotik atau mengambil bahagian dalam aktiviti komuniti yang berkaitan dengan negara. Namun bagi generasi Z yang hidup dalam era digital, semangat patriotisme kadang-kala ditunjukkan melalui platform media sosial. Contohnya, ramai anak muda berkongsi kandungan berkaitan sejarah negara, mempromosikan budaya tempatan serta menyuarakan pandangan mereka tentang isu nasional di internet. Selain itu, generasi Z juga menunjukkan patriotisme melalui usaha menyokong produk tempatan dan menghargai kepelbagaian budaya di Malaysia. Kita dapat melihat ramai anak muda yang bangga memperkenalkan makanan tradisional, bahasa dan budaya Malaysia kepada masyarakat global melalui media sosial. Walau bentuknya berbeza, nilai asasnya tetap sama, iaitu rasa bangga dan sayang terhadap negara. Oleh itu, saya percaya patriotisme masih relevan dalam kalangan generasi Z. Cuma pendekatannya lebih moden dan dipengaruhi oleh teknologi serta globalisasi. Terima kasih. Benar sekali apa yang telah diberikan oleh saudara Aiman. Jadi seperti mana saudara Aiman berpendapat bahawa patriotisme ni dalam kalangan generasi Z masih wujud. Tetapi cara mereka menunjukkannya berbeza daripada generasi terdahulu. Jika dahulu semangat patriotisme ditunjukkan melalui aktiviti seperti sambutan hari kebangsaan, nyanyian lagu patriotik, generasi Z kini lebih banyak mengekspresikannya dengan apa? Dengan melalui media sosial. Contohnya dengan berkongsi tentang sejarah negara, mempromosikan budaya tempatan dan menyokong produk tempatan. Oleh itu, walaupun pendekatannya moden, nilai cintakan negara masih ada lagi dalam generasi Z itu sendiri. Jadi seterusnya kita pergi kepada soalan kedua yang saya akan tujukan kepada saudara Muslim. Kita semua tahu bahawa rukun negara diperkenalkan untuk membentuk perpaduan dan identiti kebangsaan rakyat Malaysia. Selain itu, sambutan Hari Kebangsaan juga sering dikaitkan dengan patriotisme. Pada pendapat anda,
Sejauh mana perkara seperti rukun negara dan sambutan kebangsaan masih memberi kesan kepada generasi Z hari ini? Dipersilakan. Baik, terima kasih Ashraf. Pada pendapat saya, rukun negara masih sangat penting dalam membentuk nilai patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia terbentuk generasi Z. Rukun negara sebenarnya bukan sekadar teks yang dibaca semasa perhimpunan sekolah, tetapi ia mengandungi prinsip asas yang membantu membentuk masyarakat yang bersatu padu dan harmoni. 5 prinsip tersebut menekankan kepercayaan pada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesetiaan. Namun begitu, cabaran yang kita lihat hari ini ialah ramai anak muda hanya mengetahui rukun negara secara asas tanpa benar-benar memahami makna dan kepentingannya dalam kehidupan seharian. Selain itu, sambutan Hari Kebangsaan juga memainkan peranan penting dalam menyemai semangat cintakan negara. Aktiviti seperti perarakan program kemerdekaan dan kempen kibarkan jalur gemilang sebenarnya dapat meningkatkan kesedaran tentang sejarah dan perjuangan negara. Bagi menarik minat generasi Z, pendekatan sambutan ini mungkin perlu lebih kreatif. Contohnya, menggunakan media sosial, video digital atau program interaktif yang lebih dekat dengan gaya hidup anak muda. Kesimpulannya, rukun negara dan sambutan kebangsaan masih relevan, tetapi cara penyampaiannya perlu disesuaikan dengan zaman supaya generasi muda muda lebih memahami dan menghayati nilai tersebut. Baik, terima kasih kepada saudara Muslim. Seperti yang saudara Muslim katakan, dia telah menyatakan bahawa rukun negara dan sambutan Hari Kebangsaan masih penting dalam membentuk semangat patriotisme. Prinsip rukun negara membantu dalam membina perpaduan dan nilai dalam masyarakat Malaysia. Namun, cabarannya ialah ramai generasi muda hanya mengetahui rukun negara secara asas tanpa memahami maksudnya secara mendalam. Oleh itu, pendekatan yang lebih kreatif dan moden seperti penggunaan media sosial dan program interaktif perlu digunakan supaya generasi Z lebih menghayati nilai tersebut. Jadi seterusnya kita pergi kepada soalan yang ketiga. Jadi sekarang kita beralih kepada soalan yang ketiga, yang di mana soalan ini ditujukan kepada saudara Syakir. Pada masa kini, terdapat isu yang sering dibincangkan iaitu penghijrahan bakat muda ke luar negara, di mana ramai graduan atau tenaga mahir memilih untuk bekerja di negara lain. Pada pendapat anda, adakah fenomena ini menunjukkan semangat patriotisme semakin lemah atau ia sebenarnya satu perkara yang normal dalam dunia global hari ini? Silakan Syakir. Okey, terima kasih pada moderator Ashraf. Okey, pada pandangan saya lah, isu penghijrahan bakat muda tidak semestinya menunjukkan bahawa seorang itu tidak mempunyai semangat patriotisme. Dalam dunia global hari ini, peluang pendidikan dan pekerjaan semakin terbuka di peringkat antarabangsa. Ramai anak muda memilih untuk bekerja di luar negara untuk mendapatkan pengalaman, kemahiran dan peluang kerja yang lebih luas. Namun begitu, apa yang penting ialah sikap dan niat mereka terhadap negara. Jika seorang itu masih menyumbang kepada negara Malaysia, sama ada melalui kepakaran, pelaburan atau membawa pulang pengalaman yang diperoleh, maka mereka masih boleh dianggap mempunyai semangat patriotisme. Selain itu, kerajaan dan institusi negara juga perlu memainkan peranan dengan menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan yang berkualiti, persekitaran kerja yang lebih baik, serta sokongan kepada golongan profesional muda supaya mereka lebih berminat untuk terus berkhidmat dalam negara.
Okey, pada masa yang sama, generasi Z juga perlu sedar bahawa pembangunan negara memerlukan sumbangan tenaga yang muda. Jika bakat dan kepakaran mereka digunakan untuk membantu memajukan Malaysia, ia akan memberi manfaat kepada masyarakat lah dan generasi akan datang. Oleh itu, isu penghijrahan bakat anak muda perlu dilihat dari sudut yang lebih luas. Bukan sekadar mengaitkan dengan kekurangan patriotisme, tapi sebagai satu cabaran yang perlu diurus dengan lebih bijak. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih Saudara Syakir. Jadi seperti mana yang Saudara Syakir berpendapat bahawa penghijrahan bakat muda ke luar negara tidak semestinya menunjukkan kekurangan patriotisme. Dalam dunia global, ramai anak muda ingin mencari pengalaman dan peluang kerjaya yang lebih luas. Namun, mereka masih boleh menyumbang kepada negara melalui kepakaran, pelaburan atau membawa pulang ilmu yang diperoleh. Oleh itu, isu ini perlu dilihat sebagai cabaran global yang di mana dan negara juga perlu menyediakan lebih banyak peluang supaya bakat muda berminat untuk terus menyumbang kepada Malaysia. Saya setuju. Buku ya. Okey. Jadi terima kasih kepada semua ahli panel atas perkongsian pandangan yang sangat menarik pada hari ini. Dari perbincangan kita hari ini dapat kita simpulkan bahawa patriotisme dalam kalangan generasi Z masih wujud, tetapi cara ia ditunjukkan mungkin berbeza berbanding generasi sebelum ini. Penghayatan nilai seperti rukun negara, sambutan hari kebangsaan serta kesedaran tentang peranan anak muda dalam pembangunan negara masih sangat penting untuk memastikan semangat cintakan negara terus kekal kuat. Pada masa yang sama, pendekatan baharu yang lebih kreatif dan relevan dengan gaya hidup generasi muda pada zaman sekarang juga perlu diperkenalkan supaya nilai patriotisme itu sendiri dapat difahami dan diamalkan dengan lebih mendalam. Jadi sebelum kita mengakhiri podcast kita pada hari ini, izinkan saya untuk mempersilakan setiap ahli panel kita untuk memberikan kesimpulan podcast kita pada hari ini. Yang pertama, kita persilakan Saudara Aiman. Terima kasih pada moderator Ashraf. Saya menyimpulkan bahawa patriotisme dalam kalangan generasi Z masih relevan. Tetapi cara mereka mengekspresikan telah berubah mengikut perkembangan teknologi dan zaman. Generasi muda kini lebih menunjukkan semangat cintakan negara melalui media sosial, sokongan terhadap budaya tempatan dan penyebaran maklumat tentang Malaysia kepada masyarakat luar. Itu sahaja kesimpulan saya. Terima kasih. Jadi terima kasih kepada Saudara Aiman. Seterusnya saya mempersilakan Saudara Muslim untuk memberikan kesimpulan. Silakan. Okey, terima kasih kepada moderator Ashraf. Saya menyimpulkan bahawa rukun negara dan sambutan hari kebangsaan masih memainkan peranan penting dalam memupuk semangat patriotisme, namun pendekatan yang digunakan perlu lebih moden dan kreatif supaya generasi Z dapat memahami serta menghayati nilai patriotisme dengan lebih mendalam. Terima kasih kepada Saudara Muslim. Dan terakhir kita mempersilakan Saudara Syakir untuk memberikan kesimpulan kita pada hari ini. Silakan. Okey, terima kasih moderator Ashraf. Okey, kesimpulan saya, penghijrahan bakat muda tidak semestinya menandakan kurangnya patriotisme. Dalam dunia global ni, perkara tersebut adalah normal. Tetapi yang penting ialah bagaimana anak muda terus menyumbang
kepada negara sama ada dari dalam atau luar negara demi pembangunan Malaysia. Terima kasih Saudara Syakir. Jadi akhir kata, semoga perbincangan ini memberi sedikit perspektif kepada kita semua tentang bagaimana generasi Z boleh terus memainkan peranan dalam membina masa depan negara. Terima kasih kepada para pendengar yang setia bersama kami. Jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai.